Iya. Macam yang korang tengok dekat skrin korang ni, kita akan main game Roblox The Oldest View. Game dia berkisahkan tentang sebuah cerita yang seorang pemuda ni dia explore hutan dan terjumpa sebuah lorong di bawah tanah ada tangga. Dia tak dekat di tanah tau, dia tak ada tempat terbuka, dia dalam tanah bulat tu. Lepas tu dia suruh dalam ada tangga dan dia turun dan dia nampak mall di bawah tanah. So kalau korang nak tengok video dia, inilah video dia. Seperti inilah dia punya gambaran dia. Tapi gambaran dia ni dah masuk. Kalau korang nak tengok sebelum, korang boleh klik video ataupun channel kan Pixel ni. So ini ada punya channel, korang boleh. Ya, inilah pembuat video The Backroom juga. So tanpa basa-basi, let's go, kita masuk ke dalam game. So dia tengah loading dulu. So harap bawa bertenang dan bawa bersabar. 1 hour later. Sekian tunggu lama. Ya Allah, lama gila game dia. Silly Little Mall, maksudnya mall yang mengaut. Yang mengepit, mengarut. Ni. So let's go, kita play. Macam yang saya cakap video lepas, kita akan main game ini bertujuan survival. So let's go, kita ini sumpah seram. Tapi saya try yang multiplayer dulu, dan barulah kita akan main single player. Kalau video ni capai 6 like, saya akan main. Kalau tak, macam game Granny yang PC tu, saya terbiarkan sebab saya tak ada pun. Saya tak nak buang masa saya. Okay, let's go. Wow, itu dia. Itu dia guys, itu dia. Okay guys, let's go. Ni kita boleh zoom. Okay. Saya rasa dia tak on lagi guys. Asal ada dua? Memang ada dua ke yang tu? Ke yang ni je? Oh no. Dia gerak juga ke sini. Ingatkan dia hilang tadi. Sebab dekat dalam real life, yang dekat dalam video tu, dia hilang juga. Kelip mata, lepas tu dia hilang. TV kat belakang. Adakah game ni pun betul? Tapi macam dekat game ni tak tahu lah. Tak boleh lari tu game ni. Oh my god. Game ni tak boleh lari. Memang anak dajjal dia. Bodoh lah. Top of his head. La ilaha illallah. Bukan. Apa yang penakut sangat dia ni? Aduh. Rasa ni. Okay, kat depan tu. Ini atas ya guys. Ini atas. Dia gimana tu? Wih, dia gini. Dia datang ke? Sumpah tu, dia kalau datang memang gila. Okay. Wow. Wih. Dia kena tolak tu. Ya Allah, dia menghancurkan barang-barangan. Ya Allah, apa yang pecah tu tu? Astaghfirullahaladzim. Macam mana nak keluar dia berdekatan tu? Ya, dia berdekatan. Wih, relax je, dua kat situ. Okay, this is very dangerous. Okay, dia patah balik. Ya Allah. Tuhanku, ya Allah. Dia tak kejap. Masya Allah. Dia kejar. Okay, dia kejar. Sabar. Dia kejar siapa tadi? Siapa tadi tu? Yang ni kan? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Ni mana tu? Kenapa dia nyawa tinggal sikit je tu? Kita lari ke tidak ni? Tak ada button lari tu. Okay, dia kat bawah, dia lalu bawah. Dia jalan kat situ, kita naik atas. Oh shit.
Oh, tapi dia boleh teleport dah. Hati-hati tu. Dia boleh naik situ. Oh, sini lah. Okay, tak bagi kita umpan dia dulu. Umpan dia nak atas. Habis saya tak nak atas. Mi ya Allah. Hai Mi. Montigo. Oh, ini safe. Ini safe. Apa orang kata? Safe place. Uish, ini tempat safe. Kan dah cakap. Ni kan dah agak dah dekat bawah tu. Tempat kita save. Apa nama panggil dia lah betul. Buset. Look at the top of his head. Bapak di mana bodoh? Oh tu Astagfirullahaladzim. Kejut aku. Ada dua. Satu kat bawah. Satu kat situ. Ni lagi selamat. Tak ada pintu. Tak payah. Yang tu diorang suka tutup pintu. Jenis apa tu tadi? Alhamdulillah. Pening. Dah pening. Pening. Dah pening dah. Apa nama dia? Patung The Oldest View. Saya rasa dia punya nama tempat tu. Patung dah mabuk. Mati dia. Tapi apa kalau dia kena jump scare dia tu? Apa jadi pula? Apa dia punya jump scare biasa ke? Mati ke? Ataupun macam mana? Tak tahu lah guys. Tadi dia pergi sana. Lepas tu dia pergi patah balik. Panggil lagi kot. Dia panggil. 5 Allah Akbar. Weh dia. Okey ke? Weh dia tak mati ke? Allahu Akbar. Pergi. Shoo syaitan. Allahu Akbar. Rasa ada mayat ni. Oh ni hao ma tu tak zoom tu bodoh. Dah pening. Dah pening ni bos. Okay. Oh, okay. Dia kisah siapa tu? Oh, dia tu lah. Siapa tu kat situ tu? Dia pergi mana tu? Sini tu kerja dia. Takut. Okay, dia datang. Okay. Bapak dia hilang. Sumpah tu dia hilang tu. Oh ni ada bawah ni. Wih dia boleh hilang tu. Innalillah. Seram gila. Allah Akbar. Mati dia. Ya Allah mati. Ya Allah. RIP. Wow. Astaghfirullahaladzim. Oh my god. No. Dia main-main. Dia siapa tu? Ya Allah mati tu. Mati. Wih gelap tu. Okay dah gelap dah. Dah gelap guys. Okay, kita perlukan power ya. Lights out. Julian is intervene. Wait out. Apa tadi? Weh gelap tu macam mana ni? Weh macam mana tu? Ada satu. Ada dua. Ada dua guys. Ada dua. Tapi kat mana tu? Weh gelap tu. Bapak dia bodoh lah. Memang bodoh. Weh terkejut. Oh ni nama ni Julian ke? Julian tu dah mati dah. Okay. Julian tu dah mati. Buat sementara saya rasa lah kot sebab nama dia mungkin Julian kot. Sebab tadi dia kat tepi saya. Julian kat tepi saya tadi dia elok je. So mungkin dia memang tiada. Okay. So tinggal ni je generator. Hold. Dalam lama jap.
Okay. Sekejap, kenapa gelap? Okay. Okay dah. Jom guys. Let's go guys. Okay. Julian dah aktif balik guys. Where are you? Tadi dia kat sini guys. Okay, nampak tak? Dia dah gerak balik. Tu nampak tu, dia dah gerak. Dia dah kejar orang tu. Dia kejar orang Vietnam. dah ni pun Vietnam. Kenapa dia punya? Oh no. Dia kat atas. Okay. Mampus. Kenapa aku kena? Sakit lagi. Wait. Okay, dia kat situ guys. Nampak dia dah hilang dah. Dia dah hilang. Telah tiba saat waktu. Okay guys. Mana ni dia? Tak ada pun. Kita tak gerak jangan takut jangan terkejut sebab sama je. Tak, mana sekarang ni dia? Tak mati-mati lagi guys. So itulah game kita pada kali ni, The Oldest View. Korang kalau nak main, saya rasa kena pakai laptop ataupun handphone ataupun tablet yang power lah. Sebabnya boleh naikkan grafik yang lebih tinggi dan lebih cantik lah. Sebab kalau korang guna grafik rendah macam ni lah tadi, waktu gelap nampak lampu pun entah betul ke tidak ni. Tak ada lampu, tak ada nyala ni. Ya Allah. So itu sajalah untuk game kita pada kali ini. Babi ngam gitu. Okay lah. So itu sajalah untuk game kita kali ni. Kita time alive kita 13 minit guys. Sampai di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Selamat sejahtera.